Nama apa yang patut nama apa yang patut korang tu? Ah, tak payah ikut pada tu. Nama apa yang korang nak tu? Syahril. Sekejap, kita buat poll. Sabar. Syarif buat poll, Syarif. Hmm. Okay. Sementara tu, okay. Sekejap. Kita start majlis kita. Kalau majlis pun, kita start kelas kita ni dengan Al-Fatihah. Okay. So, untuk brief introduction, ya. Ya, Najla. Okay, tak apa. Untuk brief introduction dulu. Hmm. Apa? Okay. Okay, tak apa. Untuk brief introduction, sebelum kita start, saya akan perkenalkan diri dulu. First, nama diberi Aisyah binti Abdullah. Lahir bulan 12, 11 bulan 12. Lepas tu, saya ialah pelajar MRSM PC, MRSM Pekalan Cepa. Kat sini ada daripada MRSM lain juga kan? Kat sini ada MRSM apa je? Haidar Zul Ali. Oh, typing. Okay. Banyaknya. Okay, Alhamdulillah. Okay. So, thank you. Kau tak payahlah. Okay. So, hari ni, okay, 4 things about me. Abang dia saya orang Selangor tau. Tapi saya sekolah kat Madrasah Pekalan Cepa. So, 4 things about me adalah satu, saya sebenarnya bukan YT Mat. Kalau macam Kai Sarah dengan Rafiq Arsyad, diorang dua YT Mat. Tapi saya sebenarnya YT and Mat. Tapi saya sebenarnya YT and Mat. Tapi Alhamdulillah waktu SEM 2 Form 4 waktu tu, saya dapat best subject mathematics. So, saya dapat peluang lah untuk saya dapat peluang lah. Saya dapat peluang lah untuk ajar mat malam ni. Okay. So, saya seorang educax tapi saya bukan BWP educax tu. Tu Alia. Saya ahli je. Lepas tu, one fact ialah I'm super into math. Macam unmat ke mat ke memang saya minat lah. So, insyaAllah bolehlah ajar sikit-sikit malam ni. Kenapa ni Zarudin good tu angkat tangan? Okay. So, insyaAllah malam ni kita akan belajar. Tajuk ni tajuk yang macam senang tau. Tapi ramai careless. Careless part untuk kira distance dia. So, hari ni kita akan belajar Form 4 Chapter 5 Rangkaian dalam teori graf. Okay. Ni serba sedikit lah apa yang ada dalam chapter ni. Okay. First, kita akan belajar pasal graf ni dia ada 2 jenis dalam ni. Graf mudah dengan graf yang ada gelung dan berbilang tepi. Lepas tu, dalam antara graf tu juga kita boleh kelaskan dia lagi. Graf tak terarah dengan graf terarah. Lepas tu, ada juga graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Lepas tu kita ada 2 anak kecil graf. Kita panggil dia satu subgraf. Satu lagi pokok ataupun graf mudah. Okay. So, kita tengok dulu. Semua dah ready ke ni? Okay.
Okay, jom. Bismillah. Okay. So, first kita tengok dulu dalam chapter 5 ni. Chapter 5 ni kenapa kita kena belajar? Misalnya sebelum belajar satu chapter tu, saya akan tanya diri saya dulu. Ni Math. Math chapter 5, form 4. Saya akan tanya diri saya dulu, kenapa kita kena belajar subjek tu? Kenapa kita kena belajar bab tu? Barulah macam boleh terima kan? Okay. Kita belajar tajuk ni untuk mencari jalan terpendek. Contohlah dalam GPS kan, mesti korang nak jalan, kalau nak balik kampung, mestilah korang nak cari jalan yang paling pendek kan. So, kita guna rangkaian dalam teori graf ni untuk cari the shortest distance. Lepas tu, dalam kabel dengan router pun, kita dalam sambungannya, kita guna rangkaian juga. By the way, yang saya bukan DLP, so tapi boleh je kalau ada certain words tu. Okay. Lepas tu, kita guna juga rangkaian dalam teori graf ni untuk cari hubungan antara pengguna media sosial. Contohlah kan, Ali ni dia kawan dengan Abu. So, Abu ni kawan dengan Sarah. So, nanti rangkaian antara Ali dengan Sarah tu, dia akan macam ni? Macam dalam Instagram, korang mesti pernah dengar perkataan people you may know this person kan? So, dekat situlah dia guna yang rangkaian dalam teori graf tu. You may know this person. Macam mana kita nak tahu kita may know this person? Sebab this person followed by person yang kita follow. Macam itulah. Okay. So, keywords dalam by the way, tak apalah. Okay. Keywords dalam bab ni ialah, first kita ada G. G tu stands for graph. Dalam bahasa Melayu pun graph juga. And then kita ada V. V tu, matematik ni kan, dia mostly dia punya symbols, dia guna English punya terms. Macam fizik lah. So kita akan nampak banyak English punya terms dalam ni. V tu ialah vertex, which is titik. And then kita ada E. E tu edge. Ya, itu guys. Okay. Vertex tu yang ni. Nampak tak graf ni? Vertex yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu 6, 6 tu semua vertex. So kalau dia minta macam listkan vertex yang ada, korang buat V sama dengan curly bracket. Curly bracket kena ada untuk setiap set. Kena ada, by the way notes ni ada je dalam group Bayu Cendekia tu. So download daripada situ pun boleh. Okay. So kita buat curly bracket and then kita tulis satu-satu dia punya vertex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then tutup brackets tu. Lepas tu kalau dia minta NV. NV tu apa? N tu stands for number of elements. So dia minta number of elements dalam vertex tu. Kalau kita kira, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? So tulis je 6. Tak perlu curly bracket ke apa. Okay, betul. Pandainya Syah Hakimi. Okay, lepas tu. Next kita ada H. H tu ialah garis dia. H tu kat mana? H tu dekat sini. Ni dikira 1 H, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada 7 H kat sini. Macam mana nak tulis kalau dia minta listkan semua H yang ada? Dia punya simbol E sama dengan soalnya dia akan bagi either dalam alphabet ataupun dia akan bagi macam ni. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Macam itulah. So kita pun buatlah. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. So, number of element dalam H ni ada 7. Okay. Last kali kita ada degree. Degree tu, dia payah sikit nak faham. Dia bukan degree yang macam darjah Celsius tu. Dia maksud dia ialah bilangan tepi yang mengaitkan bucu. Bilangan tepi yang mengaitkan bucu kan? Maksud dia. Okay. Ni kan bucu kan? Kita lukis bulat kat sini. Berapa kali bulat tu cross dengan line tu, itulah bilangan darjah dia. Sini 1, sini 2. So untuk bilangan darjah di
satu ni, dia ada 2. Macam tu je. Kalau total semua kan kita ada ni kan. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. So kalau kira semua, kita tambahkan semua kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So dia punya total degree dia DV ialah 14. Tapi, apa ni? Betul-betul. Okay. So, tapi yang itu kalau korang kira secara manual. Kalau korang kira nak lagi mudah, korang masukkan je terus dalam formula dia. Formula dia ialah total degree vertex equals to 2H. Ni bab form 4. Okay. So kita masukkan je dalam formula kan. Total degree vertex sama dengan 2 kali E dia tadi kita dapat 7. Bukan masukkan E yang ni. Korang masukkan E yang ini. So 2 darab 7 sama dengan 14. So kalau kita kira manually pun dapat, kalau kita kira ikut formula pun dapat. Okay. Okay, so next. Okay, graf yang kita nampak sekarang ni, nama dia graf mudah. Kenapa dia dipanggil graf mudah? Sebab graf ni dia tak ada gelung dan tak ada berbilang tepi. Apa tu gelung? Apa tu berbilang tepi? Gelung tu, yang ini. Gelung tu dia akan ada satu titik, satu vertex, and then dia akan ada, macam ni lah, dia akan ada satu bulatan yang kaitkan satu titik tu. Kalau berbilang tepi pula, dia ada 2 vertex, then dia ada 2 garis yang menyambungkan vertex ni. Kadang-kadang ada dalam, apa tu, dalam rajah tu, dia lukis macam ni tau. Ni pun dikira sebagai berbilang tepi walaupun satu line tu straight, satu line curve. Okay. Ni contoh graf yang bukan mudah. Ni graf yang ada gelung dan berbilang tepi. Okay. Setakat ni faham ke? Senang je kan? Okay. Next, kita masuk graf terarah dengan graf. Kenapa Faizal? Kenapa apa? Ada yang tak faham ke? Okay, dah pelan. Okay. Next, kita masuk dekat graf terarah. Graf terarah ni, okay, graf terarah ni, apa beza dia dengan graf yang tak terarah? Ni graf tak terarah, ni graf terarah. Apa beza dia? Graf terarah ni ada arrow. Tak apa. Yang tak faham macam nak buat tu, yang ni kita buat briefing dulu apa yang ada dalam tajuk ni. Nanti ada banyak soalan untuk kita try. Okay. Betul. Graf terarah ni kita nampak dia ada arrow. Ni kan? Ni arrow dia. Okay. Arrow ni nanti dia akan efek dalam pengiraan H dengan degree. Nanti kita tengok macam mana. Lepas tu kita juga ada graf berpemberat. Graf berpemberat ni dia akan ada dia punya nilai dekat setiap garis tu. Graf berpemberat ni tak semestinya ada arrow pun sebenarnya. Yang ini sebab rajah yang dia bagi tu ada arrow. Tapi graf berpemberat ni selalunya tak ada arrow pun. Okay. Lepas tu kita ada 2 anak graf yang dipanggil subgraf dengan pokok. Apa beza subgraf dengan pokok ni? Okay. Ni ialah contoh. Ni contoh graf. Tak, ni bukan apa-apa lah. Ni graf yang kita, ni graf berbilang tepi yang gelung kan. Daripada graf ni, soalan tu suruh kita cari keluarkan subgraf dia. Macam mana nak keluarkan? It's basically kita ambil mana-mana garis dalam subgraf tu, tapi pastikan kita ambil yang betul.
ciri-ciri dia kita tak boleh ubah kedudukan asal bucu dan tepi. So kalau ni kita ambil titik P and then titik S and then kalau kita tulis dia punya H ni kita tulis H ke-5. So ini ialah subgraph. Kalau gelung pun subgraph terima tau. Kalau gelung ke berbilang tepi pun boleh. Okay, katakan macam ni. Ini subgraph ke bukan? Okay. Sorry. Bukan. Kenapa bukan subgraph? Okay. Dia subgraph ni dia mana-mana line. Dia macam tak kisah pun. Dia kalau korang nak buat macam ni pun diterima. Tapi yang penting syarat dia kita tak boleh nak tukar dia punya kedudukan asal bucu dan tepi. Bucu dia salah. Okay. Kat sini patutnya bucu apa? S ni patutnya bucu apa? R kan? Okay. Cuba kalau akak buat macam ni. Ni subgraph ke bukan? Kenapa salah? Kenapa bukan subgraph? Betul. Sebab dia punya edges tu dia lain. Macam mana apa ni? Macam mana apa? Ni tak tajuk apa. Ni tajuk rangkaian dalam teori graph. Network in graph theory. Okay. So ni bukan tu kan? Ni bukan subgraph. Sebab dia punya edge tu lain. Ni I2, ni I5. Tapi sebenarnya ni I5 dan ni I1. Okay. Okay, boleh. Yang subgraph ni boleh ke? Haziq. Okay. Haziq boleh ke Haziq? Okay. Saya ulang sikit. Sekejap je. Okay. Ni lah graph. Ni bukan subgraph. Ni lah graph. Soalan minta kita keluarkan subgraph. Subgraph tu kita boleh pilih mana-mana garis. Tak kira lah kita nak pilih P ke S ke R ke. Nak buat macam ni ke. Nak buat macam ni ke. Kita boleh pilih mana-mana je. Yang pasti dia bukan satu graf lah. Yang pasti dia bukan complete satu graf. Then kalau waktu kita lukis tu mestilah kita kena label kan. Dia punya titik tu titik yang apa. Kena ambil satu ke berapa. Tak kisah. Equal lah. Dia ikut korang. Asalkan dia satu graf. Asalkan dia bukan graf yang complete. So mestilah korang kena tulis dia punya titik apa kan. So titik dia kena betul. Kat sini kalau korang nak lukis korang kena letak Q. Kalau korang letak S, bukan subgraph lah tu. Okay. So, kita move on kepada pokok pula. Pokok ni, kita tengok dulu ciri-ciri pokok ni apa. Boleh. Kita tengok dulu ciri-ciri pokok ni apa. Ciri-ciri pokok ni ialah dia tak ada gelung dan tak ada berbilang tepi. Lepas tu, okay, cara nak tahu dia pokok ke tak adalah kita tengok bilangan tepi dia. Bilangan tepi dia kan yang I tu kan. Ialah V bilangan bucu tolak 1. So I sama dengan MV tolak 1. And then dia punya tu dia boleh satu tepi je. Okay, contohlah kan. Kita rujuk daripada graf ni tadi. Kita nak disuruh soalan minta kita keluarkan pokok. So, kita keluarkanlah. Kita letak titik P, titik Q, titik S. Pokok ni pun dia tak kisah. Dia tak kisah pun berapa line. Dia tak kisah pun berapa banyak korang nak. Tapi yang pasti ikut ciri-ciri tu.
Okay, kat sini P, kat sini Q, kat sini S. So yang ini, kita kira dia sebagai pokok ke bukan? Kenapa bukan? Sorry, tulis. Sebab nilai dia sama? Okay. Kan tulis kan? Nilai H sama dengan nilai vertex tolak 1. H ni ialah dia punya sisi. So, kat sini dia ada 2 kan? 1, 2. Tepi dia. Dia ada 2. So, kita tahulah H dia ada 2. Dia punya vertex pula ada 3. Vertex apa? Vertex tu dia punya titik. 1, 2, 3. So, kalau 3 tolak 1, mesti dapat 2 kan? So, inilah pokok. Okay. Kalau bawah ni, dia ambil, betul dah, P, Q. Lepas tu ada gelung. Betul ke salah? Salah. Sebab pokok ni dia tak boleh ada gelung. Dia tak boleh ada berbilang tepi. Pokok ni mestilah graf mudah. Okay. So macam tu je, kita dah habis tau. So sekarang ni, nak kukuhkan lagi lah. Mesti ada yang kau tak faham kan? Kita tengok latihan. Kenapa nama dia pokok kau? Tak apa. Okay. Next, kita tengok latihan dia. First, diberi 3 graf seperti di bawah. Graf A, graf B, graf C. Untuk setiap graf, tentukan set V dan lepas tu ni saya tambah soalan dia. Number of element untuk V. Lepas tu set E dengan number of element untuk E dengan bilangan darjah. Bilangan darjah ni kita tahu dia total, degree, total, vertex. Okay. Okay. This is. Nanti kalau korang dah ambil kertas semua, beritahu kan. Sekejap Okay. Hai. Okay. Dah. Okay. Jom. Untuk soalan A, 1. Dia suruh kita listkan V dia. Cuba korang listkan sendiri. Dekat komen. V dia apa untuk A ni? Bukan. 6 tu dia punya number of element. V ni dia punya elements je. Unsur dia apa? P, Q, R, S, T, U. Betul? Tapi cara penulisan dia mesti ada curly bracket. P, Q, R, S, T, U. Lepas tu tutup. Tutup. And then number of element untuk vertex ni barulah berapa tadi? 6. 6. Okay. So, kita pergi dekat dia punya H pula. H dia, kalau nak tulis, korang bukan tulis macam korang tulis vertex tau. Korang ambil daripada P ke Q. Daripada P ke U. Daripada P ke S. So, kita kira berapa? First, kita ambil titik P dulu tadi. Okay. P, Q. Dalam curly bracket tu, mesti ada bracket banyak-banyak untuk tentukan H dia. So, PQ, PU, PS. P dah settle, kita tengok Q pula. QP dengan PQ tu sama je kalau untuk graf tak terarah. So, untuk Q ni kita ada QP dah tadi kan. QT, QR. QT,
QR. Lepas tu, untuk R, kita ada RU dengan RS. RU, RS. Untuk S, kita ada ST je lah, sebab yang lain, SP ke SR ke, kita tulis tau. Sebab PS dengan SP tu kan sama. Wah, laju je, sabar SP, ST. Lepas tu untuk T tu tinggal TU je. TU. So, number of element untuk H dia berapa? PP bukan? Bukan. Yang itu untuk graf B kot. Okay. Number of element dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, number of element dia ada 9. Okay, sampai sini faham ke? Okay. So, next kita pergi dekat soalan bilangan darjah. Untuk soalan bilangan darjah ni, untuk graf mudah ni, saya skip teruslah cara nak buat manually. Kita terus pakai formula. Tapi untuk graf terarah nanti, saya nak tunjuk macam mana. So, dv. Berapa bilangan degree dia? Apa formula dia? 2 darab E kan? E dia berapa? E dia 9 tadi. So, dapatlah 18. Okay. Yang itu baru 1. Sekarang ni kita fokus kat B. Kita pergi kat B pula. B ni graf gegelung, graf yang ada gegelung. Okay, boleh. Graf yang ada gegelung dan graf yang ada bilangan tepi. So, kita laju sikit lah untuk ini. B dia, walaupun dekat tepi dia tu tak ada garis, kita still ambil kira. So, kita ada P, Q, R, S, T, U. Total dia, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. H dia, okay, untuk H dia ni, ni PR kan? PR macam biasa, PQ macam biasa, RQ macam biasa, RS pun macam biasa. Tapi untuk ini, kita ambil 1 ST. And then dia patah balik, kita ambil TS. Lepas tu, yang ini, dia kan gegelung kan? Gegelung ni, dia ada satu je titik. So, kita buat bulat, dapat P dengan P. So, macam nak tulis dia punya elements. Kita buat tadi PQ, PR, RQ, PP, ST, TS. Number of elements untuk H dia berapa? RS ada? Ya Allah. Okay. Thank you. RS. Okay. So, total semua kalau kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi tak ada. Tu je lah kan? 7 je lah kan? Okay. Lepas tu, kita kira dia punya bilangan darjah. Jadi, 2 darab 7. Darab 7 sama dengan 14. Pandai. Okay. Next. Okay. Next, untuk soalan third ni, apa yang membezakan soalan third ni dengan soalan yang lain?
Ni graf apa? Ada arrow kan? So ni lah graf terarah. Graf terarah ni, kita ambil kira dia punya H dengan dia punya degree. Okay. Dia punya tu, dia punya vertex tu sama je. Tak payah apa pun. Q, R, S, T, P. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Untuk dia punya H, kita darab 2 tu sebab formula untuk cari degree tu 2E. E dia tadi kita dapat 7 kan? So bila kita darab dengan 2 dia jadi 14. Okay. Untuk H dia ni, kita ambil kira dia punya arrow. Kalau arrow tu start daripada Q, start daripada R, akhir dengan Q, kita ada tulis the RQ. Kita kena tulis QR. Sama lah juga. Okay, kalau yang ini kan dia pergi dari P ke Betul. Kalau ni biasa je. T dengan T. So total semua kita so dia punya H kita ada P dengan Q, R dengan Q, P dengan R, Q dengan R dengan S dengan T dengan T, P dengan S dengan P. Kan? Sekejap balik. PQ, RQ, PR mana ada, Mat? PR tak ada. QR pun tak ada. RS. Apa ni? Siapa buat ni? SR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. So, dia punya total H tu ada berapa? Betul, cuba tengok betul tak? Ke dia yang dia bukan TS, dia ST. Dia ikut daripada start tu. Kena ikut arrow. Tak ikut arrow ke ni? Ni? PQ, RQ, SR, ST, PS, SP, TT. Arrow kan ni? Dekat graf tak ikut. Macam mana? Salah ke? Oh. Allah. Oh dia, sorry. Salah ke? Astagfirullahaladzim. Okay, salah Astagfirullahaladzim. Kita try semula. Thank you. Betul kan? Okay. Sorry. RQ. Sorry, geng. Okay, bismillah. Okay, kita try balik. RQ. PR. Tunjuk ajar dia. SR. PS. SP. ST. Dengan TT. Okay. Satu kan ni, dah. Kan ada salah lagi. PQ mana pula? Oh, dah lah.
Eh, lah. Faham. Thank you. Okay. Thank you. So, semua total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total number of elements dia ada 7. Okay. So, sekarang ni dekat part yang susah dia ialah kita nak tentukan degree. Kita nak tentukan degree. Sebab apa? Sebab kat sini kita, tapi sebenarnya boleh je guna formula. Tapi nak kalau dia suruh ikut manually. Kalau dia suruh kira ikut satu-satu. Kita kena buat 2. Satu, D yang masuk dengan D yang keluar. Contohlah kan. Yang ni contoh dalam buku teks. Kat sini, kita ambil titik P dulu. So, D in untuk P ialah arrow mana yang masuk dalam titik P tu. Kalau kat sini, arrow yang masuk kat titik P tu daripada T kan. Ni macam ni kan. So, satu je. Kalau D out P pula, dia keluar satu juga. Same goes untuk yang lain. Tapi kalau untuk bulatan, gegelung ni, D in dia, D in T, dia keluar daripada dia dan dia masuk ke dalam diri dia juga. So, D in T tu satu. Tapi lepas tu kita kena ambil kira jugalah kat dalam ni kan. Sekejap kita tulis dulu yang gegelungnya. D out. D satu. Okay. Lepas tu kita ada D out lagi satu. D out lagi satu. So, total D out dia ada 3. Kalau berbilang tepi pula, dia masuk satu. Dia macam satu. Kalau R ni dia masuk satu kali, dia keluar satu kali. Kalau Q tu dia masuk satu kali, dia keluar satu kali. So, D in untuk Q. D in untuk Q tu dia masuk 3 kali sebab 1, 2, 3. So, T ada 3 ke? Sebab dia masuk satu kali, dia keluar satu kali, dia keluar 2 kali kat luar tu. Okay. Kalau korang totalkan semua, tambah ni semua kan. 1, 3, 1, 1, 1, 1 semua, dapat total dia 14. Untuk contoh ni lah kan. So, untuk contoh yang ini, kita try kira manually untuk proofkan yang formula tu betul. Okay. Sebab tadi saya ada buat mistake, korang lah yang kirakan pula apa ni. D in untuk Q berapa? D in untuk Q. 2. Betul. Sebab dia masuk satu kali. Daripada R, masuk satu kali lagi daripada P. So, 2. D out Q berapa? 0. Okay. D in untuk R. Berapa? 1. D out untuk R pun 1 juga. Okay. Lepas tu ada D in untuk P berapa? Ni kan berbilang tepi kan? So berapa? 1, betul. Kalau D out 2 sebab 1 daripada S, 1 lagi 1 ke S, salah. 1 ke S, 1 lagi ke Q. So ada 2. Kalau D in untuk S, 1. D out dia 2. Kalau T pula, D in untuk T, kalau gegelung macam mana tadi? 1 kan? Ya ke 1? 2 kan? 2. Kalau D out untuk T, 1. Okay. Cuba korang totalkan semua. Berapa? Salina dulu. 1. 14 kan? So, total degree
vertex dia ialah 14. Yeay. Okay. Sampai sini faham ke? Sebab lepas ni takkan dah ada soalan macam ni. Lepas ni more tu soalan yang kebat-kebat tu. Faham kan? Ke ada yang nak ulang? Kenapa 14? Sebab kita totalkan semua? Terima kasih. Start daripada awal. Tak payahlah. Sekejap, okay. Totalkan apa? Totalkan ni. Degree untuk semua. Degree untuk P 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1. D out yang S tu 3 kan? Alah 3. Siapa yang kata 2 tadi? Cuba try tambah lagi. Dapat 13 ke dapat 14? Dapat 14 kan patutnya? Sebab dia punya age dia 7. 14 kan? Okay. So, sampai sini saya dah. Next, kita masuk dekat dia suruh kita lukis graf. Soalan ni sebenarnya dia tak masuk akal pun. Saya gariskan dia je. Okay. Lukis satu graf tak terarah dan berpemberat. So dia tak nak arrow, tapi dia nak pemberat. Mewakili jalan persekutuan yang menghubungkan beberapa buah bandar seperti dalam jadual di sebelah. Okay, ni jadual dia. Okay, lepas tu yang ni ialah kedudukan bandar-bandar tu kalau ikut peta Malaysia tu. Tapi sebenarnya kita tak tahu pun kan kat mana. Sebab dia bagi titik sendiri. Okay. First sekali, Temeloh tu pergi dekat Mentakap. So, satu garis ke sini. Akan ada arrow ke tak akan ada arrow? Tak ada kan? Kena ada? Tak ada sebab dia kata tadi tak terarah. So, kalau tak terarah tu maksudnya tak ada arrow. Lepas tu, Temeloh ke Bandar Bera. By the way, jangan lupa tulis pemberat dia. Tulis terus lah. 9.3 kilometer. Temeloh ke Bandar Bera tu 30.2 kilometer. Lepas tu, Bandar Bera ke Teriang. 4.9. Mentakap ke Lancang 21.1. Lancang ke Karak. Sejak katak ni. Karak. 21.9. Lepas tu, Mentakap ni ke Kuala Krau. Ni 34.6 km. Okay. Betul tak ni? Ada yang bantahan ke? Betul kan? Okay. Lepas tu, dia tanya, adakah graf yang kita lukiskan ni merupakan pokok? Berikan justifikasi anda. Kalau unit tak sama, wajib samakan ke tak payah? Samakan. Ni pokok ke tak pokok? Kita soalan A. Kenapa bukan pokok? Kita tengok ciri-ciri pokok tadi. Ciri-ciri pokok tadi, dia tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Lepas tu bilangan tepi dia sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okay. Kita tengok, betul ke bilangan tepi dia bilangan bucu tak 1? Bilangan tepi dia yang ni kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, NE dia kita dapat 6. Kalau dia punya bilangan vertex dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita dapat 7.
Kan 7 tak 1 kan 6. Pokok kan? So ayat dia macam ni. Ayat dia, ya pokok kerana semua pasangan, inilah justifikasi dia. Kalau korang tulis ya je, tak boleh lah sebab dia suruh justifikasikan sekali. Ya kerana semua pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi. Bucu dia 7, tepi dia 6. Okay. Boleh ke? Rasanya ni last kot soalan dia tanya pokok ke tak? Okay. Lepas tu kat sini dia kata tentukan sama ada raja-raja yang diberikan ialah subgraf bagi graf G. Yang ni nak tentukan pemahaman je. Rasanya kat exam tak ada pun macam ni. Okay. Ni lah graf rujukan kita, graf G. Kita tengok satu-satu. Raja satu ni subgraf ke bukan? Ya, betul. Betul subgraf. Raja 2. Okay. Jawapan dia Raja 2 ni sebenarnya subgraf. Sebab apa yang salahnya? Kat sini titik R betul dah. So tak salah pun. Macam pelik ke? Okay, tak apa. Raja 3 ni. Raja 3 pokok ke bukan? Pokok pula subgraf kan? Ni subgraf juga. Raja 4. Raja 4 ya ke tak? Akilelai. Kenapa tak? Kenapa tak? Jawapan ni ya. Sebab kalau kita tengok balik, titik Q, titik R dengan titik P sama. Lepas tu titik P tu dilabelkan E2, gelung kan? Ni pun gelung juga. Okay, tak apa. Raja 5? Bukan. Sebab apa bukan? Betul, dia punya H tu disalah labelkan. Raja 6? Raja 6 ni disalah juga. Dia salah. Okay. Raja 7? Ada soalan ke? Salah kan? Ni pun salah. Raja 8? Betul. Raja 9? Okay, kita cepat sikit lah. Raja 9 ni salah. Raja 10 ni pun salah. Terang-terang lah salah kan? Raja 11 ni betul. Okay. 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 Faham kan? Ada soalan ke? Subgraf boleh tulis baik semula ke? Oh, itulah. Saya pun baru tahu boleh sebenarnya. Boleh kot. Boleh. New information. Raja 9 ni dia salah sebab satu impact. Apa subgraf? Oh, ni P. P dengan Q dia terbalik. Dengan ni. Okay. So, kita akan move on kepada, kita start soalan yang susah. Start daripada ni sampai bawah ni. Semua soalan yang dalam exam. 11 tak salah. Itulah. Ni betul sebenarnya. Bukan. Okay. So, boleh? So, apa? Oh, lagi.
Raja di sebelah menunjukkan graf terarah daripada rumah Lani DA ke sekolah DE. Mana E sekolah dia? Diberi tepi BE ialah jalan pembandaran. So ini ialah jalan pembandaran. AB, AC, dan DE itu jalan dalam kawasan perumahan. Lepas tu cadangkan laluan terbaik yang boleh dipilih oleh Lani untuk sekolah melalui basikal, dengan basikal. Lepas tu dia suruh kita justification kan. Okay. Jalan pembandaran ni, kalau nak tahulah, jalan pembandaran ni jalan yang paling gila kereta. Jalan yang memang kereta dekat sini lah. Dah kalau Lani ni nak pergi sekolah naik basikal, kalau dia ikut jalan pembandaran tu, macam bahaya kan. So, jalan pembandaran ni kita tolak tepi dulu. Kalau kita tak guna jalan pembandaran dan kita daripada A nak ke E, satu je lah kan. Kita kena pergi ke C, ke D, lepas tu ke E. So dia punya laluan, kita tulis laluan A, arrow C, arrow D, arrow E. Faham tak? Faham tak kenapa kita tak ambil jalan ABC, ABE? Sebab kita kena guna jalan yang selamat. Dia kan minta jalan selamat kan. Kalau dia kata jalan nanti cepat, boleh lah. Tapi kalau jalan selamat, betul. Betul. Okay. So, dia suruh justifikasi. Dia punya ayat dia akan jadi macam ni. Kerana ia merupakan laluan lebih selamat untuk walaupun Lani terpaksa melalui ni berapa, kalau soalnya dalam justifikasi ni tak kalau justifikasi ni soalnya akan diminta number. So kat sini kita pun tambahkanlah 350 tambah 800 tambah 600. Walaupun terpaksa, okay, sekejap. So yang ni dia kan total dia 150 kan? Ayakah? Oh alah, 650. Okay, okay. Kalau dia lalu daripada A, B ke E, kita dapat pendek lagi sebab 400 campur 1100 je. So dapat 1500. So kat sini kita kena cari perbezaan dia. Perbezaan dia lalu jalan pembandaran dengan jalan kampung, berapa beza dia? Berapa meter? $300. Okay. Terpaksa melalui lebih 300 meter. Okay. Boleh? Senang je soalan ni. Okay. Bawah tu, yang ini start soalan, bukanlah, ni pun senang juga. Okay. Graf terarah dan berpemberat di sebelah menunjukkan bayaran tiket dan masa perjalanan bagi pilihan penerbangan oleh suatu syarikat. Penerbangan swasta. Diberi bucu S ialah destinasi dari bucu P. Bucu Q dan R tu lapangan terbang transit. Masa transit di setiap lapangan terbang ialah 45 minutes. Dia suruh nyatakan laluan yang paling murah. Tips untuk soalan macam ni, kita kena listkan dulu semua laluan yang ada. Jangan jawab dulu soalan dia. Kita listkan dulu laluan apa yang kita boleh lalu. Okay. Laluan first. Laluan first apa? Laluan first dia kena start dengan P, akhir dengan S. Okay. Laluan first dia, P, kita boleh pilih ni dulu. Dia kan satu ni, lepas tu ke sini. P. Lepas tu kita pergi R dulu. Lepas tu baru kita pergi S. Kalau laluan second, kita boleh pergi straight dekat S kan? P ke S.
Kalau laluan tag apa? PQS. PQS. Ada tak lagi laluan? Betul, PQRS. Ada lagi laluan tak? Tak ada kan? Okay. So, daripada empat-empat ni, dia suruh cari mana laluan yang paling murah. Baru kita start jawab soalan dia. Laluan yang paling murah maksudnya nak tengok harga kan? So, kita total upkan lah semua harga untuk ni. Laluan 1, RM130 tambah, okay. Dia transit tu dekat R. Kalau masa R, dia berapa minit tadi? Dia kata. Berapa, mana dia? Tak kira lah Sahabat Azim. Tambah RM65. Okay, belum lagi. Okay, so total dia dapat RM195. Kalau laluan 2, RM P ke S terus. So RM200 terus kan. Laluan 3, RM P ke Q ke S. So RM50 campur RM115. RM195. Kalau laluan 4, RM50 campur 45 campur 65. Berapa? 50 campur 45 campur 65. Okay. RM160. So, total untuk, bukan. Antara tiga ni, laluan mana yang paling murah? Laluan yang keempat kan? So, kita pun tulis. Laluan, tapi jangan tulis laluan 4. Laluan P ke Q ke R ke S. Kalau RM, soalnya memang kena tulis unit. Tapi kalau kilometer macam tu tak payah pun. Lepas tu second, dia minta laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat. Okay, first ni, kita ambil 1.5 jam. 1.5 jam kan? Lepas tu dia translate dia ke R. Kalau translate ke R, dia kata ambil 45 minit. So, 1.5 campur 45 per 60 campur dengan 1.1. So, kita dapat total jam dia 3.35 jam. Okay, cuba kira untuk semua. 2, 3 dengan 4. Kalau 2 tu terus tulis lah kan? 3 jam. Kalau 3 berapa? Laluan 3 tu P ke Q ke S. .4. Tapi dia kan transit dekat Q tadi. So kalau transit, tambah berapa minit? 45. So 2.4 campur 45 per 60. Kita dapat 3.15. Okay. Kalau nombor 4 tu, dia lalu P ke Q ke R ke S. So 1 campur transit dia. .4 kan? 4.4. So laluan yang kita pilih ialah laluan P ke S. Okay. Lepas tu soalan B tu tanya.
Jika anda perlu ke destinasi dengan kos yang optimum, nyatakan laluan yang anda pilih. Berikan justifikasi anda. So sekarang ni dia kata kos yang optimum. Dia tak ada kata kos yang paling murah, dia tak ada kata apa-apa. Dia kata kos tu yang optimum. So kita kena ambil kira, kalau optimum ni kita kena ambil kira semua keadaan. So kita ambil kira juga dia punya jarak dengan dia punya masa. Dengan dia punya harga. So kat sini, kalau kita pilih laluan satu tu, ada lagi yang lagi murah kan, dengan ada lagi yang lagi singkat. Kalau kita pilih laluan kedua, laluan dia paling mahal. Kalau kita pilih laluan ketiga, dia macam laluan ketiga kan paling okey. Kalau laluan keempat tu dia ambil masa yang lama. So kita pilih laluan ketiga. So laluan P ke Q ke S. Sebab harga murah dan masa yang singkat. Okay. So, sekejap. Okay, kita habiskan dulu soalan ni. And then ada lagi soalan banyak kat bawah tu. Korang try jawab sendiri. Nanti jawapan kita orang share. Soalan 6 ni, dia tak ada kira jarak terpendek ke, tak ada kira harga ke apa. Tapi dia suruh kita cari pemboleh ubah. Dia ada persamaan linear. Tak pernah pula kan graf teori ni ada persamaan linear. Dia kata kat sini bina 4 persamaan linear. Dia suruh bina 4 persamaan linear. Tu first question dia. Berdasarkan graf terarah di bawah. And then dia kata x5 tu sama dengan 15. So dia suruh kita tentukan nilai x1, x2, x3 dan x4. Okay. Kita kena guna total D in sama dengan total D out bagi setiap bucu. Saya pernah lah search dekat website kan kenapa kita guna formula ni. Tapi sebenarnya tak sure lagi lah. Tapi kalau dah tahu nanti kita share juga. Okay. Apa maksud dia total D in sama dengan total D out kat sini? Total D in dia, yang masuk dia untuk titik A lah. Kita ambil titik A dulu. Yang masuk dia 11 kan. Lepas tu yang keluar X1 dan X2. Maksud dia 11 sama dengan X1 tambah X2. Okay boleh? Lepas tu titik D ni pula yang masuk dia X1 kan. Lepas tu yang masuk lagi 10. So X1 tambah 10 sama dengan X5. Kenapa kita tak ambil daripada X3? Mesti ada yang macam tanya kan kenapa kita tak ambil X3 campur 10 campur X1 sama dengan X5. Sebab X3 ni dia masuk dekat C. Dia bukan masuk dekat D. Okay. Lepas tu dia suruh buat 4 kan. Lepas tu ini X5 campur 10 dapat X4. Lepas tu B ni X4 dapat X3 campur 11. Okay. So kita dah ada 4 persamaan dekat sini. Kita dah okey ni kan. Ni dapat markah dalam untuk bahagian ni. Lepas tu kita tengok soalan next ni. Dia suruh tentukan nilai X1, X2, X3 dan X4. Kalau X5 tu 15. So kat sini kita boleh masukkan terus yang ni. Second ni. X1 tambah 10 sama dengan 15. So X1 dia berapa? 5 kan? Lepas tu daripada X1 ni kita boleh cari X2. 11 sama dengan 5 campur X2. So X2 sama dengan 6. So kita boleh juga cari daripada 3 ni. 3 sama dengan X5 tadi 15. 15 campur 10 sama dengan X4. So X4 dia sama dengan 25. Lepas tu daripada nombor 4 ni 4 25 tadi sama dengan X3 campur 11. X3 sama dengan
14. So, dia dapat semua nilai. Boleh? Boleh ke? Boleh, okay. So, dah settle dah. Ni ada banyak lagi soalan saya tapi takut tak sempat kalau ada yang soalan. So, kita rehat jap. Kita rehat 3 minit jap, lepas tu nanti sambung balik Okay. Okay. Sekarang ni, diorang suruh buat Q&A punya session. Tapi sebenarnya ada lagi soalan ni. Tapi tak apa. Yang ni nanti korang try pula. Sama je tadi. Okay. Diorang suruh buat Q&A punya session. Ada soalan ke?
Kashi ada ke Kashi? Kashi. Kashi dah left ke? Ush. Macam Kashi ni. Tak apa lah. Sambung je lah. Okay. So, antara semua soalan ni kan. Soalan mana? Jangan ikut. Soalan yang susah sikit. Okay. Kalau korang ada soalan, angkat tangan tau. Okay. So, soalan ni dia kata, Fisa bercadang untuk mengunjungi Petrosains di Kuala Lumpur bersama dengan 4 rakan dengan memiliki sebuah kereta. Lepas tu graf tak terarah dan berpemberat dalam darjah 8 menunjukkan kedudukan 5 buah rumah iaitu rumah Fisa. Serius lah. Bal-bal kan ni? Bal-bal kan? Tanyalah. Bal-bal ni dah lah angkat tangan pasal je. Okay, tak apa. Lepas tu, okay. Lepas tu dia kata, dia ada kedudukan 5 buah rumah iaitu Fisa, F, Jinaji, Hani, H, Iman I, Johar J dan Petrosains P. Sebelum ke Petrosains, Fisa ni dia perlu menjemput rakan-rakannya seorang demi seorang. Tu hint dia. Dia kena jemput rakan-rakan dia seorang demi seorang. So maksud dia, kita kena pergi rumah setiap tu. Kena pergi rumah I, H, J dengan G. Dan lepas tu I sekali baru P. Tentukan laluan dan hitung jarak terpendek yang dilalui dalam kilometer bermula dari rumah Fisa dan berakhir di Petrosains. So, start daripada F, akhir dekat P. Kat sini, dia punya tips tadi kan, kita kena listkan semua jenis laluan yang ada. So, laluan first, kalau start daripada F, lepas tu dia nak pergi kat semua, apa? Apa kita boleh lalu laluan macam ni? F lepas tu, okay, tak apa. Saya tolong untuk yang first. F, lepas tu kita boleh pergi ke G. Lepas tu daripada G, kita pergi Hani punya pula. Lepas tu Iman, Johar, lepas tu baru Petrosains. So kat sini, daripada F tu, kita pergi ke G. Lepas tu ke H, ke I, ke J, lepas tu ke P. Last kali kan? Okay. Laluan apa lagi yang ada? Sambung je. Apa ni? Oh. FGP tu apa? Tak boleh. Yang ni, okay. Kenapa G bukan I? Boleh je. Tak, ni ada banyak jenis laluan. Kita nak listkan laluan apa yang ada. Kejap. Untuk yang tadi kan Nizaruddin kan jawab FGP kan. Kenapa kita tak boleh pergi FGP? Sebab kat sini dia kata Faisal ni dia kena jemput seorang-seorang kawan dia. So kalau kita pergi dengan siapa? Dengan Gina je. Habis tu yang apa tu Iman Hani tu siapa yang nak jemput dia? Kan? So, okay. Next FIJ-HGP. FIJ-HGP kita. FIJ-HGP. Okay. So, katakanlah kita nak buat macam ni. Kita nak pergi F, G, P, lepas tu patah balik ke H, lepas tu pergi J, lepas tu pergi I semua tu. Boleh ke? Jawapan dia, kalau korang nak try, buat je. Tapi, kalau korang fikirkan balik lah, ikut logik akal, tak ke dia punya distance tu akan jadi 2 kali ganda lagi lama? Kan? So, kita kena cari jalan yang di mana kita pergi satu one way je, terus dah dapat semua orang.
Lah. Fikirkanlah nama tu. Okay. Lepas tu, next. Dia punya tips kat sini, kita tengok semua jalan yang keluar daripada F. I tadi kita dah ambil, G tadi kita dah ambil, H. Kalau kita ikut H, F ke H, lepas tu ke I, lepas tu ke J. Kalau J ni nak kena G, nak kena pergi ke G, dia kena pergi ke P, lepas tu kena pergi ke J. Kat situ kita dah nampak yang macam waste of time kan. So, F ke H ni tak payah langsung kita tulis. Kat sini, kita ada dua je jalan. Laluan satu dengan laluan dua. Okay. Dah ada laluan, kita hitung jarak terpendek. Laluan satu ni, F ke G, 6 kilometer. 6 kilometer campur G ke H, 5. Campur H ke I tu, 4.5. Campur I ke J, 5.6. Campur J ke P, 8. So, total semua berapa? Kalau untuk laluan first tu, total kilometer dia. $29 kan? So, 29.1 kilometer. Kalau yang second, berapa? 33.9. So, antara 29.1 dengan 33.9 kilometer, yang mana yang paling pendek? Laluan first ke laluan second? Laluan first kan? So, kita tulis, kalau dalam exam nanti janganlah tulis pula laluan first. Tulis laluan F ke J ke H ke I ke J ke P. So markah dia dekat mana? Markah dia pengiraan ni 1, jawapan ni 1, K1, N1, ni pun N1. Itu 3 markah. Next, dia kata, biasanya dalam soalan ni, dalam soalan kat exam, dia akan tanya 2 soalan. First soalan yang based on the graph. Based on the diagram tu lah kan. Second soalan tu dia akan, soalan ni tak berkait pun dengan soalan graph tu. Tapi dia berkait dengan pengiraan. Pengiraan untuk total soalan tu. Soalan tu in general lah. Visa tu dia memadu kereta dia dengan purata laju 60 km per jam. Pada pukul berapakah Visa dan rakan-rakannya sampai di Petroscience jika mereka memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi berdasarkan jarak terpendek? Apa formula laju? V sama dengan? Tak. Senaraikan semua laluan tu, kalau nak tahu laluan mana yang terpendek kan, kalau korang macam kira-kira je kan boleh careless kan. V sama dengan jarak over masa. So, kita dapat V dia 60. Jarak dia 29.1 kan. So, dia suruh pilih jarak terpendek. Masa. So, masa dia berapa? Masa dia dia 0.485 dan ni dalam jam. So 0.485 jam ni kita convertkan dia dekat jam yang minit tu. So convert dia kepada minit. So 0.85 ni kita darabkan dengan 60. So dia punya masa kita darab dengan 60 minit kan. So, dia punya masa jadi 29.1 minit. Kalau tak senaraikan, tak apa je. So, tadi dia kata cari
pukul berapa kan dia sampai kan. Kalau dia start pukul 8, dia mesti lahir 8 campur 29. Poin 1 tu tak apa pun tak apa. Tak ada pun tak apa sebab satu saat kan apa kira kan. So total dia punya time dia sampai tu 8.29 pagi kan. Pagi. Okay. So kat sini markah dia kat mana? Markah dia dekat ni N1. Ni N1. Lepas tu ni K1. Ni K1. So dapatlah 2 markah. Okay. Terima kasih Muhammad Edi. Okay. Nak teruskan ke nak bincang pasal nama untuk Bayu Cendekia? Kasih. Okay. Syara ada buat poll ke? Syara tak ada buat poll kan? Sudah sampai sini je. Ke guna cadangan nama yang okay. Muaz nak kasih nama apa? Okay, boleh. Muaz mana ni? Cendekiawan muda semua dari MRSM ke? Daripada MRSM Pekala Cepat. Okay tak. Okay. Sebelum kita habiskan program ni nanti kan, nak cakap, nak ucap thank you dulu. Okay, soalan dari ke kan? Okay. Nak ucap thank you dulu nak ucap thank you lagi sekali dekat Syaril sebab anjurkan program ni, dekat Alia sebab cooperation dengan Syaril. Lepas tu, thank you juga dekat Miss Yana sebab bagi permission. Thank you juga dekat semua guru-guru mat sebab sanggup join meet ni untuk tengok kita orang mengajar macam mana. Thank you juga untuk semua yang datang dan join sampai akhir kan. Lepas tu, thank you juga untuk Koyim sebab edit poster kita orang tu. Thank you juga untuk Kashi. Okay. Nanti masa akan datang, kita bukan buat mat je, kita akan buat subjek lain juga. Sebab ramai lagi, bukan kita orang bertiga je sebenarnya, ramai lagi yang tunggu turn orang untuk mengajar je. Okay? Unmat pun boleh, tapi Unmat tu orang lain lah. Fizik. Okay. Dah ke? Kau nak habis sekarang ke? Ke ada yang ada soalan? InsyaAllah semua subjek. Thank you. Thank you semua orang. Good luck SPM. Kenapa tak ajar Unmat?
sebab kita orang start dengan Mat dulu. Kalau Mat, orang lain lah sebab saya kan dah ajar Mat hari ni. Okay, terima kasih korang. Thank you. Min. Entahlah, enak kan.